السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير النبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم يسر ولا تعسر واهتم بالخير. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ya Alhamdulillah, hadirin hadirat muslim muslimat, syukur kita pada Allah SWT dan taufiq dan inayah, masih lagi dipanjangkan umur, diberi afiat. Dan Alhamdulillah, sekali lagi pada tahun ini sama-sama kita dapat hadir untuk sama-sama tadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik pada kita semua dapat khatam sekali lagi dalam daurah kita ni. Jadi hadirin hadirat muslim muslimat, sebenarnya daurah kita ni daurah tadabbur, daurah yang paling asas sekali, ataupun kita boleh wayak dengan makna, dengan nama yang lain, daurah terjemah Al-Quran. Sebab hak untuk faham Al-Quran ni hak untuk semua orang. Setiap manusia berhak untuk faham Al-Quran. Sebab inilah kitab satu-satunya untuk kita kembali pada Allah SWT dengan cara paling selamat sekali, dengan cara paling utama sekali. Dunia ni tempat ujian. Kita diuji dengan macam-macam keadaan, dengan macam-macam ujian, keadaan, suasana. Jadi kita kena pandai kalam Allah, kitab Allah ni sebagai satu-satunya asbab untuk kita selamat. Secara umumnya, bila kita tanya sama-sama kita, bila kita bercakap sama-sama kita, semua orang tahu kitab paling hebat. Kitab Allah ni kitab paling hebat. Menjadi kepercayaan ataupun akidah bagi orang Islam. Kitab Allah, kitab suci, kitab paling agung. Tapi kan dalam kehidupan kita ni, mana kitab paling hebat ni tak bagi kesan pada kita. Sepatutnya kalau kita tanya sama-sama kita ni, dan ni maksud daurah kita nak buat ni, sejauh mana Quran ni, kita kata kitab Allah yang kitab hebat ni bagi kesan pada kita, ataupun kita terkesan dengan kitab Allah. Kalau tidak, kalau kita kata kitab Allah kitab paling hebat tapi kita tak terkesan, kita tak terkesan dengan kitab Allah, dan kitab Allah tak bagi kesan pada kita, maka di mana hebat dia? Sekadar duduk di rak-rak masjid, sama ada di masjid ataupun di rumah kita, yang mana kehebatan dia siapa tidak disentuh. Jadi ada kemuskilan. Alhamdulillah, walau bagaimana keadaan makin baik. Dan kita tengok pada pagi ni pun pelajar-pelajar tahfiz sudah banyak dah, alhamdulillah, tempat kita. Maknanya di satu sudut tu perkembangan yang baik. Tapi kalau kita renung lagi, masa muda-muda tengok anak-anak kita hantar tahfiz, umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, ni peringkat rendah. Dia buka sekolah tahfiz, ngapa Quran. Tapi selepas tu peringkat menengah, mana Quran, mana perbincangan Quran. Peringkat IPTA, kita kata peringkat pendidikan tinggi, tak perbincangan. Tak ada, sunyi, sepi. Tak ada dalam kehidupan, tak ada. Peringkat awal, alhamdulillah. Ni daripada dulu lagi. Dulu masa zaman ngaji Quran, ngaji saja, belajar muqaddam, belajar sehingga boleh baca Quran. Habis dah ni buat puluh kuning, khatam Quran, lepas tu sipah. Baca pula bila masa tua, patching pula jadi. Dia baca masa tua pula, belajar betul semula pula.
baca saja juga tak faham juga. Jadi tak bagi kesan. Kita kata bagi kesan ni macam benda yang bagi kesan dalam kehidupan kita. Berapa dia benda bagi kesan dalam kehidupan kita? Banyak benda bagi kesan dalam kehidupan kita. Kalau contoh zahir zaman kita dekat telefon, kita terkesan dengan telefon. Dia telefon bagi kesan pada kita. Dalil dia apa? Berjanji tak apa. Itu dalil dia. Betul-betul bagi kesan pada kita, dan betul-betul kita terkesan dengan telefon. Tapi kita Allah, kita yang sangat hebat ni. Kita yang sangat hebat. Dia memang wallahi hamba nak cuba daurah kita ni semudah mungkin supaya semua orang dia pegang dalam majlis kita ni, daripada tengok dia perikat budak-budak lagi sehingga orang dewasa. Biar dia rasa, biar setiap orang daripada kita ni masa hamba sendiri. Kita bukan jadikan daurah kita ni nak cerita tentang ilmiah yang Quran. Dah orang banyak cerita dah. Memang tinggi Quran. Dah, memang tinggi. Tapi kita nak membumikan biar bagaimana setiap orang ni, bahawa sebagaimana sekarang ni setiap orang rasa dia boleh belajar baca Quran. Dan alhamdulillah sekarang ni untuk baca Quran ni dah umumiat maksudnya di mana saja boleh belajar, dengan siapa boleh belajar, umum. Alhamdulillah. Dah, orang sibuk lagu mana pun dia boleh cari tok guru, dia boleh belajar. Kalau dia ada kehendak dia boleh belajar bila masa. Alhamdulillah. Dia sampai satu tahap satu orang tu berani bila jumpa ustaz-ustaz yang hebat, dah Ustaz Bari ke, Ustaz Sabri ke, dah maka dia baca depan. Itu dari sudut bacaan. Kita nak satu tahap lagi. Dari sudut kefahaman. Dia kefahaman ni hadirin hadirat jangan rasa tinggi. Dia asal. Yang daurah kita ni kita bagi tahu, kalau kita nak tukar daurah tadabbur ni, kita kena tukar daurah terjemahan. Daurah terjemahan. Yang berada di tangan itu boleh faham sebenarnya. Cuma memanglah kalau kita baca sendiri ya susah. Sebab dia berkait dengan kitab Allah. Quran ni dia ada sifat dia. Dia yang mana Nabi sifatkan Quran ni seperti mana unta tu. Quran ni seperti mana unta. Jadi kita jadi susah ni. Yang orang mula-mula baca tu dia rasa tak ada serah apa-apa kan. Itu kerana kesan daripada dia tak peduli lama lah. Dia tak peduli lama. Jadi untuk hilangkan rasa janggal tu kan, dia kena sabar sekejap. Itu semua benda begitu hati. Tak. Jadi kena sabar. Dia sudut baca, kita bercakap dia sudut baca. Tak. Kalau dia mula-mula buka lepas tu susah lepas tu tinggal, maka tidak akan berlaku peningkatan. Maka sebagaimana tuan-tuan belajar baca, tak, peringkat umur mana pun, tak, kesusahan itu tetap ada. Jadi untuk hilangkan kesusahan tu, dia boleh baca tu, maka kesabaran yang diperlukan sedikit ya. Tak, bila kita sabar, maka kita boleh baca. Kena latihan dia. Begitu juga dari sudut kefahaman. Yang kita daurah ni kita kena ingat, orang ingat bila sebut tadabbur, istilah Arab jadi tinggi dah. Terjemahan. Seperti mana kata Ibnu Abbas. Ini hamba ambil ni dah, seperti mana kata-kata daripada Ibnu Abbas. Riwayat yang sahih daripada Abdullah bin Salam. Ni sezaman dengan Imam Syafi'i. Abdullah bin Salam ni ataupun Ubaidullah bin Salam ni penulis pertama yang karya kitab Fadailul Quran. Dia sezaman dengan Imam Syafi'i. Dengan sanadnya dia bawa riwayat ni daripada dia sehingga ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini perkataan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, Quran ini terbahagi pada 4. Quran terbahagi pada 4. Yang pertama semua orang boleh faham. Ni sebelah kita usaha ni. Semua orang boleh faham. Dan kefahaman ni asas dia sama. Asas dia sama. Baik ulama, baik orang awam, baik orang cerdik, baik orang biasa, orang kampung, orang bandar, kefahaman yang sama. Seperti mana baca Quran. Dia ada satu standard tu, semua orang boleh baca kadar dia. Boleh baca kadar dia. Maka begitu kefahaman. Peringkat pertama Quran, semua orang boleh faham. Ni kita nak usaha kefahaman. Dan kita nak ajar bila sebut baca, pandai baca Quran ni dengan faham. Faham secara mana? Peringkat awal. Dia melalui daurah kita beginilah, kita latih. Ini sebagai asas. Jadi ini bahagian pertama. Kata Ibnu Abbas, Quran terbagi pada pertama ni semua orang boleh faham. Semua orang boleh faham, mudah.
Dia tentu akan hadapi, akan lalui sendiri betapa mudahnya sebenarnya. Betapa mudahnya sebenarnya. Yang kedua ni hanya ulama faham. Hak ni bahagian ulama. Dia panggil ahkam, ayat-ayat ahkam. Hak ni bahagian ulama. Yang ni untuk faham, hak ni untuk istimba, dak halal haram. Hak ni bahagian ulama. Dan yang ketiga ahli bahasa faham. Hanya ahli bahasa. Orang bukan ahli bahasa ni, walaupun dia tahu tapi dia tak jejak. Sepuluh Kelantan kata dia ada untuk jejak tu, dia kena ahli bahasa. Sebab bahasa Kelantan kita kan, orang luar boleh faham kecek kita, tapi untuk jejak dia kena jadi ahli orang Kelantan sungguh. Begitu juga Quran, sebab bahasa Arab dia kena jadi ahli bahasa dia. Dan benda ni tak banyak dalam Quran, tapi dia ada, setiap surah tu mesti ada. Setiap surah ni kalau ahli bahasa dia ni, Allah SWT tak akan guna kalimah yang sama, ataupun setiap surah ni dia ada satu kalimah yang tidak ada pada surah-surah lain, walaupun makna sama, tapi dia letak tu untuk gambarkan supaya sesuai dengan perhiasan surah tu, jadi nampak begitu indah sekali. Itu ahli bahasa dia setiap bahasa dia ada keindahan dia. Dia tambah lagi Quran bahasa Arab, lepas tu kalamullah, itu ahli bahasa. Dan yang keempat, hanya Allah yang maha mengetahui. Hanya Allah yang maha mengetahui. Jadi yang kita sedang usaha ni, hadir muslimat, bahagian pertama dia kefahaman asas yang sama, yang kita akan jadi sama. Contoh kalau ayat kita, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Siapa dia? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu? Yang buat kamu, yang buat orang sebelum kamu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ya, Tuhan kamu siapa dia? Yang cipta kamu, yang cipta orang sebelum kamu, yang jadikan bumi ni, yang hampakan bumi ni untuk kamu, yang jadikan langit, yang turunkan hujan, yang tumbuhkan tumbuhan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kamu. Ini semua kefahaman yang sama. Kefahaman yang sama. Tak baik orang Arab, baik orang Haji, kalau tengok terjemahan dia, kefahaman yang sama. Dan kebanyakan Quran begini. Kebanyakan Quran dia bukan mata supaya mata, hatta bukan supaya mata jurmiyah. Mata jurmiyah susah lagi. Dan mata-mata yang kita buat ngaji itu susah. Itu perlu disyarah. Dia panjang lebar, mata sikit lah, tapi dia punya penjelasan begitu panjang. Quran tidak begitu. Quran tidak begitu. Nah, untuk asas, untuk kefahaman asas ni, dia begitu mudah sebenarnya, begitu mudah sebenarnya. Tambah-tambah bila Allah Ta'ala sendiri ayat, walaqad yassarna al-Quran lidzikr, kami telah mudahkan Quran. Allah yang maknanya hadirin kita pergi akhirat ni tak sesak juga orang pergi akhirat. Tak, kalau tanya tak ada orang mai royak ke, tak ada kita ada tapi tak faham. Kalau kita tu susah kita boleh royak, tapi tak boleh. Kita terlalu mudah. Allah mudah tak mudahnya Allah SWT gambarkan dalam surah Al-Mulk, surah yang disunatkan baca pagi Jumaat, tiap-tiap malam, di antara surah yang disunatkan baca sebelum tidur. Percakapan ahli neraka dalam neraka dirakalkan dalam surah Al-Mulk. Apa dia perkataan dia? Lau kunna nasma' au na'qil ma kunna min ashabis sa'ir. Kalulah kita dulu masa dunia dulu dengar Quran, tengok dengar ya, dah faham Quran, ma kunna min ashabis sa'ir, pasti kita tak akan masuk neraka sa'ir. Semudah tu sebenarnya. Jadi yang ni hadirin hadirat, jadi tuan-tuan yang hadir sini kan, kadang-kadang pihak kita lah, oleh kerana kita hari-hari hidup dengan benda ni, kita rasa benda tu terlampau mudah, tapi bagi orang yang tak duduk dalam, dia rasa payah. Tu kita tak boleh nak faham. Jadi bila tuan-tuan ada rasa benda ni tak faham, tak boleh nak cekau, tak boleh nak gini kan, boleh tanya, boleh muzakarah, boleh tanya. Kadang-kadang begitulah orang yang macam kita terlibat dengan pengajian Arab gini kan. Jadi kadang-kadang kita guna istilah bahasa Arab gitu, bagi kita umum, tapi bagi orang yang mana baru duduk dalam majlis, kerana istilah tu dia sakut jadi. Maka ini menyebabkan kerana istilah tu dia jadi terhalang kefahaman. Dia ingat kerana istilah tu perlu kefahaman,
Dan bagi kita pula, itu kalau tuan-tuan dapati perkara begitu bercakap pada kita tidak jelas tu kira, kita boleh tanya lepas majlis ni. Sebab kita nak supaya hadirin-hadirat setiap daripada kita ni, kita anggap setiap daripada kita ni berhak untuk faham Quran, untuk jelas tentang Quran. Faham apa dia kita kata faham, nak faham makna dia gini. Tak, maksud kita kata faham ni hadirin hadirat, ini usul Quran. Ini yang dikarya oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi adalah kitab dia Al-Fawzul Kabir fi Usul Tafsir. Ini usul asas yang maksud kita kata semua orang boleh faham ni. Pertama sekali dalam Quran ni hadirin hadirat, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa yang mudah, mantik Quran ni begitu mudah. Dia bukan mantik sebab kita ngaji dalam bab falsafah suka. Tak. Mantik Quran ni dia sentuh akal kita, dia sentuh perasaan kita, begitu mudah sekali. Dia sebab tu dia boleh faham dengan begitu jelas sekali sebenarnya. Jadi yang pertama tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Quran pula setiap muka surat tentang Allah, banyak sekali tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ni maksud sebenar. Bila kita buka Quran supaya kita tak lagi tajuk 114 surah, 1000 ayat ni, 1236 ayat ni. Kalau kita seperti mana kata Ibnu Abbas lah, Quran ni Quran ni dia banyak wajah dia. Kalau kita nak tengok banyak sudut dia tu. Sudut taranung banyak dah. Orang tengok tergelar dengan taranung, tergelar dengan tajwid, tergelar dengan bahasa, tergelar dengan ilmiah, tergelar dia banyak perkara. Jadi maksud asas semua orang kena faham, kefahaman yang akan jadi sama ni tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang Allah gapo dia tentang Allah, supaya skop kita tu biar kita jelas, dan supaya kita tidak selaru dengan perbahasan akidah golong sebenarnya dari sudut takhasus, dari sudut perkhususan untuk pendetailan. Tapi dari sudut am ni kita nak semua orang sama. Bila Quran kecek, bila Allah SWT kecek tentang dia dalam kitab dia ni, kita kena ringkas ya. Pertama sekali tentang kudrat dia, tentang kuasa dia yang paling hebat sekali. Ni pertama sekali. Kita tajuk Quran ni tentang Allah. Tentang Allah tentang apa dia? Tentang kuasa Allah. Tentang kuasa Allah paling hebat sekali. Paling hebat sekali. Kuasa Allah kan dia boleh buat satu dengan asbab, tanpa asbab khilaf asbab. Segala satu ciptaan dia belaka. Ni asas paling banyak dalam Quran. Bila kita buka Quran, bila kata Allah Taala cakap tentang dia, nak bagi tahu pada kita tentang apa dia? Tentang kudrat dia, supaya hati hamba ni dia tak boleh putus asa dengan Allah. Dia boleh putus asa dengan diri dia, dengan ayah dia, dengan keluarga dia, dengan siapa-siapa dia boleh putus asa. Tapi dengan Allah dia, dengan tuan dia sebenarnya tak boleh putus asa. Sebab apa? Tuan dia punya kuasa, boleh buat satu dengan asbab, tanpa asbab khilaf dengan asbab. Ni Allah. Dan bila Allah Taala kecek kudrat dia, begitu sempurna, begitu sempurna. Dia nak faham perkara ni bukan susah. Allah Taala kadang-kadang ayat dengan jelas, dia berkuasa atas segala sesuatu. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk cerita, dalam bentuk bagaimana dia bagi pada Nabi Zakaria anak dalam keadaan dia sudah tua, isteri dia mandu. Dia bagi pada Bani Israel 40 tahun manna wa salwa tanpa asbab. Dia bagi anak pada Maryam tanpa sentuhan satu orang lelaki. Dia selamatkan Nabi Ibrahim dari api. Ini kudrat dia yang begitu luar biasa. Selain dia bagi tahu ni, kalau kita tengok sekali ni, Quran sebut sentiasa, "Mu aku jadikan langit bumi Malaysia semua ni Allah yang jadi." Ini yang pertama. Ni yang kita kena tadabbur, yang kita kena faham. Bapa Allah Taala ini supaya kita boleh putus asa dengan apa-apa dalam kehidupan kita, tapi dengan Allah kita tak boleh putus asa. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama tentang kudrat dia, yang kedua tentang ilmu dia. Dari ilmu Allah belaka. Allah nak cerita tentang kehebatan ilmu dia. Ini pun sama seperti mana kudrat juga. Dia bagi tahu dia ilmu dia meliputi dia cerita. Kadang-kadang dia cerita malaikat pun tak tahu. Dia nak ayat ilmu dia lebih tahu daripada segala satu. Dia cerita malaikat pun tak tahu. Dia cerita para nabi pun tak tahu. Nabi Ibrahim pun tak tahu. Dia cerita Nabi kita pun tak tahu. Nabi kita pun tak tahu. Yang maha mengetahui hanya dia. Dalam apa? Sebab tu dia mudah.
Sebab tu dia bukan statistik. Cerita tentang Allah ni begitu menarik sekali. Tak. Yang ketiga ni tentang Allah lagi. Yang ketiga tentang kudrat Allah, tentang ilmu Allah, tentang pentadbir Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dalam tadbir dia. Dalam kontrol Allah, langit, bumi, timur, barat, semua Allah dalam kontrol Allah belaka. Manusia dalam kontrol Allah, syaitan pun dalam kontrol Allah, segala makhluk, malaikat dalam kontrol Allah, semua keadaan pun dalam kontrol Allah. Keadaan Allah Ta'ala buat, keburukan dalam kontrol Allah, kebaikan dalam kontrol Allah, semua dalam kontrol Allah. Allah yang kontrol, Allah yang mencipta segala satu, dia yang kontrol segala ciptaan dia, tak terlepas. Ni Allah, supaya orang mukmin ni tenang bila dia kenal Tuhan dia yang begitu hebat, yang keempat, semua milik Allah belakang, semua milik Allah. Ini asas dalam Quran. Bila kita cerita Allah, hadirin hadirat, bila kita bercakap tentang Allah, bab perkara ni tentang Allah, kebesaran Allah akan masuk dalam hati kita, dan kita akan jadi tunduk pada Allah SWT. Pertikaian sama-sama kita ni, ia akan jadi kecil. Dia akan jadi kecil. Tentang kudrat Allah, tentang ilmu Allah, tentang segala satu dari pentadbiran Allah, dan segala satu ni milik Allah belakang. Kita milik Allah. Apa yang ada pada kita milik Allah. Langit, bumi, timur, barat, dan milik walillahil masyriq wal maghrib. Sebab tu dalam Quran bila ayat-ayat ahkam kan, bila datang perintah sama ada suruh ataupun larangan, akhir ayat tu Allah Taala bagi tahu apa dia? Tentang sifat dia yang Maha mengetahui. Dia tahu segala sesuatu. Tak sebut tenang kayak gitu. Bila datang ayat ahkam, sama ada suruh ataupun larangan, akhir ayat dia ni selain daripada alim, Allah Taala akan bagi tahu milik dia belakang sebagai jawapan. Afwan tadi. Bila Allah Taala bagi tahu ayat ahkam, suruh ataupun larangan, akhirnya sama ada alim ataupun milik dia belakang sebagai jawapan. Kalau tidak kita akan cakap apa kena buat gitu, apa kena buat gini. Tak. Maka Allah bagi tahu milik dia belakang. Milik dia. Kau dia dah milik dia. Jadi hadirin hadirat, empat perkara ni tentang Allah SWT, dan ini tajuk utama Quran. Dan bila kita buka Quran, kata Syekh Walid Adawali, pertama sekali tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang Allah tu kita jelaskan tentang empat perkara. Bila kita bercakap, kita sibuk cakap perkara ni kan. Dan Nabi bila bercakap tentang perkara ini, Nabi bila bercakap tentang Allah dalam hadis-hadis dia, kalau hadirin hadirat tengok kan, untuk zahirkan empat perkara ni sebenarnya. Empat perkara ni tentang kudrat Allah, tentang ilmu Allah, tentang pentadbiran Allah SWT, tentang pemilikan Allah Subhanahu wa taala. Ni asas lah, bukan segala-gala batang berbagi tahu asas. Celah-celah ni kan rahmat Allah SWT. Allah lebih kasih pada kita lebih daripada makhluk yang lain. Yang tu celah-celah. Dan yang kedua, tajuk utama Quran, pertama tentang Allah, yang kedua akhirat. Yang kedua ni akhirat. Tak bercakap pasal akhirat. Ini asas. Sebab tu agama kita dia dibina atas beriman dengan perkara gaib, akhirat. Dia ni kena usaha. Ni Allah telah jadikan kita manusia terkesan dengan keadaan suasana. Sebab tu dalam Quran ni setiap muka surat akhirat, setiap muka surat akhirat. Dia memang kerana ciptaan kita lagu ni. Dia kena sentiasa ingat baru dia masuk. Kalau tak sebut dia ghaflah. Lama-lama dia tak ingat langsung. Lama-lama dia suka bukan bagai dia. Kita boleh hasil lagu tu. Dia memang sifat kita. Tak kita rasa kan adik-beradik. Tapi kalau duduk jauh sikit, kalau tak tanya khabar, lama tak ada seragam pun. Tapi kalau duduk depan mata, suruh. Bukan setakat ada rasa, suruh adik-beradik tengok muka, rasa. Tapi kalau duduk jauh, lepas tu tak sebut pula, tak tanya khabar pula, tak telefon pula, tak gabar-gabar pula, rasa berilah. Ini sifat kita. Sebab tu nak bagi gaib begini, kita semua tak pergi akhirat. Sebab tu Allah SWT siap muka surat akhirat. Tengok dari doa-doa doa Nabi, sunnah Nabi kan, mesti akhirat. Masih kebanyakan doa ni, hatta doa nak kena subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tengok Nabi akan kait doa naik kenderaan tapi kait dengan akhirat. Sebab ni asas. Dia ni perbualan yang kita kena banyak kan. Dan ni kampung kita sebenar.
Cuma perbualan akhirat kita nak buat akhirat. Akhirat ni kalau kita nak kecek dengan bahasa kita lah ni, tuan-tuan, kita bakal jadi raja. Kita bakal mulkan kabira. Allah Ta'ala beritahu, aku akan bagi pada kamu kerajaan yang besar. Tu ni calon mana kita kecek sama-sama kita ni, kita nak beritahu dia, kita kena rasa dia kita ni raja. Nabi bagi tahu dalam hadis, baik dalam hadis bila Nabi sifat ke dunia dah, Allah Taala, lepas Allah Taala jadikan dunia, Allah Taala tak pandai dunia. Bahkan Nabi bagi ad-dunya mal'unah wa mal'unatu ma fiha. Nabi bagi tahu dunia ni dilaknat oleh Allah SWT. Apa yang ada dilaknat, illa kecuali yang ada hubungan dengan Allah, kecuali yang ada hubungan dengan Allah SWT. Dunia ni Nabi bagi tahu pada kita bahawa tidak ada nilai di sisi Allah, walaupun sebelah kepok nyamuk, tak ada nilai. Kalau ada nilai dunia ni, Allah Ta'ala tidak akan bagi minum pada orang kafir walaupun setegak air. Dunia tak ada nilai gini, bagaimana kita terpesona? Bagaimana kita nampak indah? Bagaimana Allah SWT bagi tahu pada kita dunia yang tidak ada nilai gini, kita rasa cuma padat dah. Kita bagaimana dengan akhirat yang Allah Ta'ala sedia? Allah Ta'ala bagi tahu, idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabir. Kalulah kamu lihat kamu akan jadi seorang raja yang besar, mulkan kabira. Bayang dengan ada Allah Ta'ala uji kita dunia gini, tak ada pilihan nak jadi anak raja, pilihan seadanya. Dunia ni kita mari kan, tak boleh pilih. Tapi akhirat kita diberi pilihan nak jadi lagu mana. Kadang-kadang kita kaya, kalulah kita kalau jadi gini pun, kalau pada awal kita gini tu mati juga. Kok kita kaya tu, sebab tu kita kena kerak lalu. Kok depan ni jadi raja, kita akan jadi raja. Dalam hadis yang sahih Muslim, Nabi SAW ketika gambar kepada para sahabat tentang nikmat syurga, ahli syurga, orang terakhir masuk syurga dia tu lebih besar lagi daripada 10 kali dunia. Kalau sama dengan besar dunia tu, kita kata lebih hebat daripada dunia lagi. Kalau syurga di akhirat tu sama besar kali dengan dunia, sama besar dengan dunia ni, tetap lebih hebat daripada dunia. Sebab apa? Mudah selama-lamanya, sihat selama-lamanya. Tengok, kita bercakap dengan akhirat, dengan tentang akhirat, berpandukan kita Allah gini, maka kita akan nampak generasi yang dibina oleh Nabi begitu cerdik sekali. Mereka begitu bijak sekali. Mereka sabar dengan kehidupan yang sementara ni, sebab mereka jelas. Masa Rabi'ah pergi jumpa Rustam tu, ketika mana pihak Rum dia sediakan permaidani yang maha, wanita-wanita cantik, perhiasan yang hebat tu. Sebab apa? Dia tahu sahabat ni daripada Mekah, Madinah, Hijaz ni orang miskin, orang jenis lapar, tak ada makan ni. Bila tengok kebesaran begini kan, dia jadi uguh. Tapi kita tengok bagaimana Sa'ad bin Waqqas hatta, bukan Sa'ad lagi, Rabi'ah, sahabat biasa, pergi dengan kedai dia, pakai yang mana copa-caping, pergi dengan tombak dia, masuk dalam istana. Dia tidak terkesan. Bahawa tidak terkesan. Dulu kita ingat tak terkesan. Bagaimana dia punya kekuatan, kerana kekuatan iman. Benda ni terhasil kerana muzakarah tentang Allah, tentang akhirat. Sahabat begitu terkesan dengan kehidupan akhirat. Orang yang terkesan dengan kehidupan akhirat, berpandukan kita Allah. Dia tengok Allah Ta'ala cerita, dia jadi raja. Ni kita nak bagi tahu, sebab tu sabar. Dunia tempat ujian. Jadi sebab tu dalam Al-Quran ni tambah tentang Allah, yang kedua tak akan dia hak ni kita nak bincang belakang ni, semua orang kena tahu. Dan ni hak semua orang Islam. Kalau tidak rugi kita. Allah hebat-hebat, dia tak buka kita Allah, dia terkesan dengan kehidupan dunia yang sementara. Kerana tanah satu dulu ni balah harik-barik dia, balah kerana dia rosakkan akhirat dia, sedangkan dia bakal jadi raja. Sia-sia rugi. Kalau boleh pun satu juga. Sedangkan saya dan tuan-tuan dan kita semua orang ni berpeluang. Sebab tu pandangan kita akhirat. Dan ini cara Nabi bina para sahabat, dan ini kefahaman para sahabat. Dan sebab tu mereka boleh jadi orang yang terbaik. Sebab tu jadi orang yang cukup bernilai, tak boleh nak dijual, tak boleh nak dibeli oleh siapa-siapa. Begitu bernilai. Orang yang mana setiap perkataan dia, setiap perbuatan dia ni, walaupun tubuh badan dia ada di bumi, tapi jiwa dia ada di akhirat. Segala amalan dia buat persiapan benar-benar untuk bina akhirat.
Dia begitu jelas. Macam Bangla paling kurang hok ciri lah, Bangla hok ciri. Bangla mari pak kita hok ciri. Dia begitu sabar dengan kehidupan yang sementara di bumi kita ni untuk bina kehidupan dia di Bangladesh. Dia beli rumah kedai, dia beli tanah, dia beli gotu, dia beli ni. Kehidupan dia segini sekadar. Hok ciri lah, hok tak ciri kena pergi kuda patut laya juga. Ini terus yang kehidupan habis gitu biti. Habis gitu. Tapi hok ciri. Jadi hadirin hadirat, bila bercakap akhirat dia begini sebenarnya. Begini sebenarnya. Itu yang kedua. Tamu tentang Allah, yang kedua tentang akhirat. Tentang akhirat. Peluang belakang. Ni dengan jazbah, dengan semangat begini. Dan kita nak bina. Ni kita nak perkara begini dalam rumah kita. Dia di masjid surau kita. Dia yang ketiga, tentang apa dia? Tentang bagaimana usaha para anbiya. Usaha para anbiya. Usaha orang soleh-soleh. Dan apa yang berlaku pada para anbiya. Orang yang taat pada Allah SWT. Dia orang yang ajak manusia taat pada Allah SWT. Ini contoh depan kita. Fabihudahum iqtadih, Allah bagi tahu. Selepas cerita semua daripada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua ni Allah SWT kata fabihudahum iqtadih. Dengan petunjuk mereka ikutlah. Ikutlah. Contoh kehidupan mereka. Ini kisah orang soleh. Kisah usaha orang soleh, bagaimana usaha wujud manusia pada Allah SWT, taat pada Allah SWT. Dan kisah orang yang mana menentang orang soleh, orang yang menentang Allah, orang yang tidak mahu taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah-kisah. Jadi sebagai panduan pada tentang Allah, tentang hari akhirat, tentang orang soleh, orang soleh. Dia akibat orang yang toleh, orang yang tidak, apa yang berlaku pada orang yang menentang Allah, apa yang berlaku orang yang menentang hukum Allah, Fir'aun, Namrud, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, semua tu sebagai panduan pada kita. Itu yang ketiga, Allah, akhirat, kisah-kisah. Dan yang keempat, tentang ahkam Allah Subhanahu Wa Taala, tentang ahkam Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit ya dalam Quran. Tak, sikit, tapi ni maksud sebenar Quran diturunkan. Tak, tentang ahkam Allah Subhanahu Wa Taala, tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni kita kata hari ni, seperti mana Ibu dan Abah kata tadi kan, hanya ulama saja yang faham. Hak ni kita rujuk pada ulama. Selamat kita. Kita tak boleh bijak sendiri. Tak, bahaya kita. Kita nak jadi syekh. Jadi syekh. Tapi muzakarah tentang Allah, muzakarah tentang akhirat, muzakarah tentang kisah-kisah umat terdahulu. Allah Akbar. Ni semua ni tak perlu ulama. No ya. Dalam Quran sendiri bagi tahu. Dalam Quran bila Allah Taala cerita, bagi tahu pada musyrikin Mekah. Tak. Allah Taala katakan fasiru tu. Dia perlu guna mata, perlu jalan. Tak perlu ulama pun. Dalam Quran bila Allah Taala cerita pada musyrikin Mekah degil lawan Nabi SAW ni, Allah Taala cerita pada kaum, cerita apa yang berlaku pada kaum Ad, apa yang berlaku pada kaum Samud, apa yang berlaku pada Firaun, apa yang berlaku pada pengikut Firaun. Allah Taala kata apa akhi? Fasiru fil ard fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Jalan atas muka bumi, kemudian tengok. Tak perlu jalan, perlu tengok. Perlu kita tengok sendiri apa yang berlaku. Tengok. Semudah tu sebenarnya. Semudah tu untuk ambil pengajaran, untuk ambil pengajaran. Tapi berkenaan dengan ahkam, hadirin hadirat, ini kena tanya ulama. Kena tanya ulama. Tanya ulama. Ketidak bahaya kita. Bahaya. Dia jangan nak setan mari ganggu. Dia mari bila tengok orang ramai-ramai hadir majlis kita lama-lama kan, nama jadi syekh dia. Jadi syekh. Ini kena minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari. Jadi ahkam Allah SWT dalam Quran ni 500 ayat. Seperti mana kata Imam Ghazali, seperti mana kata Imam Suyuti rahimahullah. Tapi sebenarnya kalau ikut tahqiq tak hafal 500. Mana ahkam soreh. Semua ada ahkam hari ni. Tak, kalau orang kata semua ada ahkam. Tak, hak ni kita kata hok jelas, hok buat pengajian, hok tuan-tuan ngaji di masjid-masjid ayatul ahkam tu. Tak apa. Tak, dia ngaji di madrasah di universiti ayatul ahkam. Tak. Hak ni 500 ayat kita bagi maksimum. Hak ni hadirin hadirat, hak ni tak boleh kecek sendiri. Hak ni tak boleh buka sendiri kita. Buka ayat ahkam tak. Oh nak jadi tok guru nak muzakarah. Oh mari. Tu bahaya, tu jangan. Kita ayatul ahkam tu tak kena bagi ketua qadi, tok peti, tak ulama-ulama. Tu ayatul ahkam ada dah kita. Hak tu bukan bahagian kita. Tak skip lah. Skip.
Dia tak boleh kecek. Dia tak banyak dalam Quran, tak banyak dalam Quran. 86 surah di Mekah ni tak ada ayat ahkam illa qalil, kecuali sedikit. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima ni tentang golongan-golongan sesat. Golongan sesat dalam Quran yang 4. Tak, golongan musyrikin Nabi dia utuskan. Tak. Kemudian golongan Yahudi, kemudian golongan Nasara, kemudian golongan munafikin. Nabi 4 golongan ni sesat dalam Quran. Dia tengok hadirin orang yang dakwa Quran ni tak sesuai, kita nak berhujah dengan orang kafir, batal. Hujah dia batal tu dengan apa? Allah Taala utus Nabi ni, kita tadabbur Quran ni ikut sirah Nabi. Quran diturun ni Nabi seorang Islam, orang kafir belakang. Macam mana keluar daripada mulut kita Quran ni tak sesuai, nak berhujah dengan orang kafir? Quran ni tak sesuai. Sedangkan Quran turun pada orang kafir. Quran turun pada orang kafir. Dia tengah-tengah kufur. Macam mana kita bila kena berhujah dengan orang kafir, kita kena tak boleh guna Quran? Tak boleh guna Quran. Jangan guna Quran. Hujah Quran ni lebih kemah daripada hujah mantik. Mantik Quran lebih hebat lagi. Mantik Quran ni dituju belakang perasaan dengan penuh kewarasan. Dia konsep belakang kewarasan kita, perasaan kita semua dimainkan, digaulkan belakang, menyebabkan kita terpaksa tunduk. Tak usah tunduk pun kena tunduk juga, kena mengaku juga. Begitu kuat hujah yang Allah Taala datangkan dalam Quran. Dan ini sentiasa dibolak-balik, digilir, dimain. Jadi 4 golongan ni dah tengok, musyrikin orang kafir, ahlul kitab, tengok ahlul kitab, Nasara, ada munafikin. Ni kesesatan dalam Quran, golongan sesat yang Allah Taala ceritakan pada kita. Jadi bila kita buka Quran ni asas yang bila kita kena letak depan tentang Allah, tentang akhirat. Seperti yang ketiga dia tentang ahkam, kita langgar tentang ahkam Allah SWT. Cuma walaupun sikit ahkam Allah 500 ayat, hadis 5,700 lebih tu tidak berkait dengan ahkam, tapi sebenarnya maksud 5,700 ayat untuk sempurnakan ahkam Allah. Sebenarnya 5,700 cerita Allah tak nak cerita tentang kudrat dia buat jadikan segala sesuatu apa semua tu, cerita umat terdahulu apa. Maksud sebenarnya apa? Tunduklah pada hukum aku, tunduklah pada perintah aku. Dia sebenarnya. Tak ada cerita buat apa dia. Tapi untuk taat 500 ayat tu bukan senang. Nak tengok pada kita. Jadi ni asas dia. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua, untuk daurah kita ni, kita tak akan ikut melalui turutan mushaf. Kita akan mengikut turutan nuzul. Betul tak Nabi? Tak betul tak? Dan kita akan bagi pada hadirin hadirat sekali lagi, dan kita akan ikut turutan nuzul. Turutan nuzul ada tapak di dinding surah kita dah. Ni kali ketiga kita buat turutan nuzul. Turutan nuzul ni seperti mana hadirin hadirat maklum kan, wahyu pertama turun surah Al-Alaq, kemudian surah Mudassir ataupun sebagai surah Nun, ataupun kemudian surah Muzammil, kemudian Fatihah, kemudian Tabbat Yada, kemudian Takwir. Ini turutan nuzul. Ini buat oleh ulama-ulama kita. Dan boleh ke kita baca Quran melalui turutan nuzul? Tidak ada masalah. Ini untuk kita supaya kita dapat jelas dengan sirah Nabi supaya kita dapat faham bagaimana Nabi bina para sahabat. Atau maksud pengajian begini tidak ada masalah. Dah bahkan menjadi tradisi ulama. Mereka syarah Quran ni tak terikat dengan turutan mushaf, tapi untuk bacaan dalam sembahyang atau bacaan sebagai ta'abbud, macam bulan Ramadan ni tadarus, kita kena baca ikut mushaf, tak boleh baca ikut nuzul. Waktu sepakat ijma' tak boleh langgar. Itu untuk tilawah, untuk bacaan dalam sembahyang ke, ataupun untuk tadarus dalam bulan Ramadan ni kan, kita kena bacaan ta'abbud, bukan bacaan tadabbur. Bacaan ta'abbud ni kena baca daripada Fatihah, Baqarah sehingga An-Nas. Atau bacaan ta'abbud ni. Atau tadabbur tak ada masalah, tafsir tidak ada masalah. Sebab tu kita tengok tradisi ulama, mereka tafsir Quran tak ikut turutan mushaf. Hatta Jalalain, tengok Jalalain yang ada dengan kita, yang masyhur pak kita, Jalalain. Jalaluddin Al-Mahalli, mula-mula Jalalain ni dua orang, Jalaluddin Sayuti, Jalaluddin Mahalli.
Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, dia bila dia syarah, bila dia tafsir kita tafsir, dia mula daripada surah Muqaddam, daripada surah kecil sehingga sampai surah Kahfi, lepas tu dia mati. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti sambung siapa habis. Dia mula daripada akhir. Daripada akhir. Ulama-ulama tafsir ramai dia ambil tafsir. Kita sendiri pun tradisi kita kan mengaji Muqaddam masa kita kecil dulu, surah Muqaddam dulu kan, mana ada surah Baqarah, mengaji surah kecil dulu kan. Kita ngaji gitu. Dia tidak ada masa untuk belajar. Kita mula, bahkan para sahabat dia ngajar Hawami Sab'ah, anak-anak mereka dia ajar gitu. Bahkan Imam Suyuti dalam kitab dia Itqan, bagi tahu sebagai para sahabat mereka ada mushaf sendiri yang mereka susun sebagai bukan sebagai baca ta'abbud, sebagai apa? Sebagai peribadi mereka lah. Macam Sayyidina Ali ada mushaf dia, mushaf Sayyidina Ali ikut turutan apa? Ikut turutan nuzul. Tengok ni sahabat Nabi, mushaf Sayyidina ini dengan sanad Imam Suyuti naqad dalam kitab Itqan dia. Imam Sayyidina Ali ni dia ada mushaf dia ikut turutan nuzul. Cuma turutan nuzul Sayyidina Ali beza sikit dengan kita. Dia sepah Sayyidina Ali dia mula dengan Al-Alaq, kemudian surah Al-Mudaththir, kemudian surah Al-Qalam, kemudian surah Muzammil, kemudian surah Fatihah. Kita mula dengan Al-Alaq, kemudian Al-Qalam dulu. Sebab ni jumhur Ahlul Qurra, kita ikut golongan Qurra, Ahlul Qurra yang susun. Dalam kitab Suyuti, dalam susunan itu daripada kitab Imam Suyuti rahimahullah, dalam kitab Itqan dia. Jadi benda ni bukan benda baru sebenarnya, benda baru. Bahkan ulama-ulama besar pun seperti mana zaman kita ni, almarhum Syekh Hasan Habannakah, ulama besar, ulama senior di Syria, tok guru pada Dr. Ramadan Al-Buti dan Syekh Hasan Habannakah, dia telah buat tafsir dah mengikut turutan nuzul lama dah tahun 70 lagi cuma kita je baru baca. Nama kita ada anak lupa dah, Madariju Tafakkur fi Nata'ij Tadabbur, gitulah lebih kurang kitab dia. Dia susun daripada surah Al-Alaq tapi dia tak ada habis siapa Baqarah ke Ali Imran, mati tak ada sikit lagi habis. Jadi kita akan buat di surah kita ni sekali lagi mengikut turutan nuzul. Sebab apa kita buat turutan nuzul, hadirin-hadirat? Sebab kita sekali kita tengok sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak guna sirah Nabi ni kitab yang rikah, kita guna Nurul Yakin. Sebab Nurul Yakin ni dia ada bagi tahu tahun pertama apa yang berlaku, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Mudah. Ni kitab ni Nurul Yakin ni kalau madrasah tahun kedua, tahun 2, tahun 3 ngaji di madrasah. Kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai panduan asas lah. Walau bagaimana nak betul, nak tahu surah ni betul-betul turun tahun 3, tu tak ada jalan, tak ada sanad. Kita buat secara umum ya. Kita ikut seperti mana yang disusunkan oleh ulama-ulama Qurra. Kemudian kita agak surah ni sampai surah ni tahun ke berapa, kita boleh ayat umum gitu je lah. Macam ikut kita ni daripada Al-Alaq sampai ke surah Yasin. Mana surah Yasin surah yang ke-41. Surah Yasin itu turun bila? Surah Yasin itu turun tahun ke-4 akhir. Berapa kita tahu tahun 4 akhir? Sebab surah Furqan, Fatir, Maryam ni turun dah selepas sahabat hijrah ke Madinah. Selepas sahabat hijrah ke Habsyah. Ja'far bin Abi Talib ketika mana Nabi hantar ke Habsyah. Maka bila datang Abdullah bin Amr ibn As, masa tu dia tak Islam lagi, dia wakil pada Quraisy untuk pujuk Raja Habsyah supaya serah ke sahabat-sahabat hijrah lari daripada Mekah tu. Mereka nak tangkap Quraisy, nak tangkap buruan Quraisy. Jadi Amr bin As ni dia rapat hubungan dengan Raja Habsyah. Jadi dia pergi minta dengan Raja Habsyah untuk supaya jemaah para sahabat yang dihantar ke Habsyah ni oleh Nabi ni diserah pada dia. Berdasarkan umumai, tiba-tiba dia dapati Raja Habsyah ni dah marah pada dia. Ini tetamu aku, tetamu istimewa, dan kamu tidak boleh ganggu. Dia cari jalan, maka dia timbulkan syubhah.
Dia kata, mu nak lindung orang yang mana caci Tuhanmu, kata makhluk, kata gini. Masa tu Raja Hafsyah panggil kan, lalu tanya Jaafar, apa pandangan kamu pada tentang Nabi Isa, tentang Nabi Isa. Maka Jaafar baca surah Maryam. Jadi maknanya mereka hijrah tahun ke-5. Jadi masa hijrah tu mereka dah baca dah surah Maryam. Jadi surah Maryam tu sebelum tu lagi. Jadi Yasin sebelum tu lagi. Maknanya Yasin tahun keempat akhir surah Yasin. Jadi kita agak-agak gitu kita nampak gambaran dia. Bila surah ni turun, keadaan surah ni turun, dan kita dapat tahu Sumayyah mati masa mana, Yasin mati masa mana, kena masa mana kan? Tahun ke berapa yang daripada sirah tu. Maka kita dapat agak dari keadaan surah-surah tu pun dia pakai gambar kepada kita suasana dia. Jadi kita akan dapat tahu melalui sirah Nabi bagaimana cara Nabi bina para sahabat. Dan ini bagi kesan pada kita. Dan tengok hadirin Nabi bersama dengan para sahabat, bukan bersama dengan para sahabat. Nabi duduk di Mekah ni 40 tahun. Nabi ada di Mekah, tidak berlaku perubahan. Dan Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada masa tu. Sebab Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dengan Nabi ni beza tak jauh. Umur lebih kurang. Nah, kalau kata Nabi umur 40 masa tu, Umar 30 lebih lah. 30 lebih. Abu Bakar pun muda sikit daripada Nabi. Jadi ketika mana Nabi ada di Mekah tu selama 40 tahun tidak berlaku perubahan. Abu Bakar ada, Umar ada. Tapi bila mula berlaku perubahan? Bila Quran turun. Sebab tu kata Quran ni kitab yang sangat hebat. Allah Ta'ala zahir sungguh-sungguh pada kita. Allah Ta'ala zahir sungguh-sungguh pada kita. Bila berlaku perubahan, Nabi cuba dah islah. Kita dapat tahu melalui perkataan Khadijah radhiyallahu anha bila Nabi dapat wahyu pertama kan. Nabi kata zammiluni, dan aku takut. Nabi bimbang, takut yang datang pada Nabi ni sebenarnya benda yang tidak baik. Maka Khadijah tenangkan Nabi dengan bagi tahu, demi Allah, orang seperti kamu ni Allah Ta'ala tidak akan sia-sia. Kamu ni bantu orang miskin, bantu orang susah, bantu sikit-sikit. Mana nak dengan perkataan Khadijah tu kita dapat tahu bagaimana usaha Nabi buat, bagaimana islah yang Nabi cuba buat. Tapi tak ada jalan nak islah orang Mekah ni. Kerosakan jahiliah yang ada pada orang Mekah ni tak nak backing. Walaupun Nabi kita kata sidik amanah tabligh fatanah, betul cerdik, tak boleh. Sebab tu masa umur 40 tahun tu kata Aisyah radhiyallahu anha, Allah SWT jadikan Nabi SAW ingin rasa nak bersendirian. Nabi naik nak Gua Hira, merenung, tengok pandai ke arah Mekah. Kita naik Gua Hira, tengok tempat duduk Nabi pandai ke arah Mekah. Baik dah keadaan begini, bermula nak berlaku islah. Jadi kita nak hayati Quran dengan keadaan begini. Dan ni salah satu cara hadirat muslimat untuk kita mudah faham Quran. Dan kita tahu bagaimana Nabi bina, perjalanan Nabi, perjalanan para sahabat. Dia perkara yang sama hadirat lagu mana nak bina manusia. Sebab manusia yang jadi susah ni kerana nak islah manusia. Tak berlaku masalah ni kerana manusia dia celika kan, manusia dia boleh senyum, dia ada hati dia marah. Bagaimana nak islah orang lagu ni? Dia boleh rakyat depan dia tak, belakang dia buat lagu lain, dia ada kepentingan, dia boleh nampak muka jujur, muka polos, muka molek gini, benarnya dia celika, dia macam-macam. Macam mana nak islah makhluk lagu ni? Sebab tu payah. Sebab tu dia tak ada cara lain. Dan kita semua tahu dia hanya manusia yang hanya dapat islah. Sebab tu seluruh para anbiya pertama sekali islah manusia ni bagi tahu bahawa mu ada Tuhan, bagi tahu tentang Allah Tuhan kamu sebenar, bagi tahu dunia ni hanya tempat ujian, bagi tahu kehidupan sebenar akhirat. Ini asal ni tentang makiyah. Bila biar orang tu begitu jelas tentang Allah, tentang hari akhirat, tentang dunia ni tempat ujian, maka bermula berlaku islah. Dan usaha kena buat. Jadi kita boleh tengok bagaimana berlaku perubahan dan bagaimana Allah Ta'ala kontrol Allah. Bila Allah Ta'ala bagi wahyu saja pada Nabi kan, kita tengok sejarah, maka berlaku peperangan di antara Rom dengan Parsi. Ini pun satu, tengok Rom dan Parsi berlaku perang. Tahun ke-7 Nabi nak hijrah, Rom menguasai Baitul Maqdis. Jadi dua empire besar ni tak ada nak cara ke Nabi.
Tak ada. Allah Ta'ala, sebab tu Allah Ta'ala atur, sebab tu Nabi Allah Ta'ala perintah supaya kamu ikut apa yang dia wahyukan. Sebab tu kita ni sangat hebat. Dan Allah, sebab tu dalam Fatihah kita Alhamdulillah Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah yang kontrol, Tuhan kita ni kontrol belakang. Kita boleh tengok sama-sama kita lalui. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga kita, yang kedua ni yang bagi tahu kita dapur tahun ni Quran ni mengikut turut sirah Nabi. Jadi dua perkara dah tu dapat. Satu tadabbur Quran, yang kedua sirah Nabi. Kita kena bagaimana di Mekah dan bagaimana di Madinah dan bagaimana ayat-ayat Allah turun. Sebab tu kita jadi jelas macam surah Yasin kan, surah 41 turun tu. Tu keadaan Nabi begitu teruk sekali. Keadaan begitu teruk sekali. Jadi Allah Ta'ala turun surah Yasin untuk pujuk Nabi. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Kita nampak gambar. Kalau kita baca dalam keadaan gitu kita nampak surah tu diturunkan untuk pujuk Nabi dan untuk pujuk para sahabat supaya sabar. Sebab ada bahagian Nabi, ada bahagian para sahabat. Cerita tentang wajah min aqsal Madinah itu bahagian para sahabat. Bahagian para sahabat, bahagian kita orang yang mana nak buat Islam walaupun tak ada Nabi. Tak lagilah hak ni ada Nabi pun Allah Ta'ala tak dalam Quran. Bayar 3 orang Nabi Allah Ta'ala utuskan di satu negeri, sepatut orang lain tak perlu campur tangan sebab Nabi ada. Tiba-tiba datang satu wajah min aqsal Madinati rajulun yas'a. Orang suku sakat, bukan Nabi dia. Bagi tahu pada masyarakat dia ittabi'ul mursalin. Allah Ta'ala suka perkataan dia tak dalam Quran. Tak dalam Quran. Baca jadi ibadat kita sampai hari kiamat. Apa ya kita zaman kita lah ni. Nabi tak ada, tak ada umat lagu ni, jauh daripada perintah Allah SWT. Kita ni, dan ni modal kita, ni semua kekuatan kita. Kalau dia ada 3 orang Nabi, bila orang nak jauhi 3 orang Rasul tu, orang marah pada 3 orang Rasul tu, dia pergi bangun bagi tahu pada kaum ni, ikutlah 3 orang Rasul ni. Allah Ta'ala muliakan dia. Bagaimana kita? Nabi tak ada dah. Sebab tu surah ni bagi semangat pada kita. Dia tengok para sahabat tu. Padahal keadaan penuh tekanan. Masa ni Sumayyah tak kena bunuh lagi. Sumayyah Yasir kena kata. Hari kena kata. Bagaimana Allah SWT nak rawat para sahabat. Maka surah turun. Surah begini tu. Tengok. Tarbiyah dia. Jadi kita nampak ketika mana wahyu datang ni bukan sekadar baca. Kalau tidak, kalau kita tak faham lagu ni tak, kita buat Yasin untuk anak peksa, tak buat itawa, tak untuk benda kita boleh sesat, tak perlu wahyu. Tak, surah Yasin ni digunakan untuk keadaan gitu, keadaan penuh tekanan tu. Tiba-tiba kita guna tak lagu mana nak jawab peksa, tetap pensi anak, tak benda-benda lagu ni, benda-benda tak perlu pada wahyu, benda boleh sesat sendiri. Tak, seperti mana Nabi bagi tahu, kamu lebih tahu urusan kamu berkenaan dengan apa dia nak tanam, cara nak tanam pokok kurma, tak perlu wahyu. Tak, kamu lebih tahu tentang urusan kamu. Sekadar benda lagu tu. Adapun wahyu ni diturunkan untuk hadapi keadaan situasi suasana yang mana begitu tegang. Tak, tanpa wahyu ni satu orang tu gelincir, tak boleh dah. Tak, kena beralah dengan keadaan, dengan suasana. Jadi keadaan penuh tekanan begini, turun surah begini. Jadi kita akan apa? Macam surah Alam Tarakai. Kalau kita tak kaitkan dengan keadaan ketika mana surah tu diturunkan, kita akan baca sebagaimana berita satu kehebatan cerita yang telah berlaku, Allah Ta'ala binasakan tentara Abraha semata-mata. Tapi kalau kita tengok wakil dia, ketika mana surah tu diturunkan, tahun surah tu diturunkan, apa punca dia, bagaimana keadaan suasana surah tu diturunkan, sebenarnya satu surah yang begitu hebat, menggambarkan tentang kebesaran Allah dalam masa yang sama sebagai peringatan kepada musyrikin Mekah yang ragu-ragu tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tahu kan ni masa surah Al-Kahfi, masa surah Al-Fitr ni surah yang ke-19. Surah yang ke-9 mana awal sebab apa? Sebab awal dakwah Nabi kumpul keluarga Nabi Quraisy di Kaabah, di Masjidil Haram. Nabi tahu pada mereka, aku minta daripada kamu satu kalimah, bila kamu terima kalimah ni seluruh harap tunduk pada kamu, seluruh ajar bayar jizyah. Bayar satu tawaran yang begitu besar. Nabi begitu yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Kerana perkataan ni Nabi dicaci oleh pak dara dia. Alihada jama'atana taballaka, atas perkara ni kamu kumpul kami wahai Muhammad, celaka kamu. Dia bayangkan lepas tu bagaimana tawaran Nabi dijadikan sebagai senda gurau, dipersendakan buah besar. Buah besar apa dia? Buah satu bahala. Muhammad ayat kalau kita buat semua bahala ni, seluruh harap tunduk pada kita, seluruh ajir bayar jaziah. Ni tak masuk akal ni. Tengok dakwah Nabi, bayar kalau kita bayar kan. Lawan ni gapo dia hadis dia, rumah ibadat diletak tanah kita, tanah orang tak boleh nak buat. Begitu sensitif jadi. Tengok bayar. Ni kata bumi kita, tempat kita, orang kita di sekeliling kita. Nabi bercakap musyrikin, pusat musyrikin. Bagaimana yakin Nabi dengan Allah? Supaya bagi tahu pada seluruh musyrikin Mekah, kalau kamu terima la ilaha illallah, seluruh arak tunduk pada kamu, seluruh ajar. Maksud apa dia? Buat 360 berhala ni. Oh sesuatu 360 berhala. Buat atas Kaabah pula tu. Kalau duduk tepi-tepi tak apa lagi. Ni hak atas Kaabah pula bayar. Hak atas Kaabah ni hak special sebab Kaabah bagi special sekali. Buat 360 pahala ni Nabi kata seluruh arak tunduk pada kamu, seluruh ajar bayar jaziah. Abu Lahab faham, musyrikin Mekah faham apa dia? Buat satu bahala, satu kabilah pergi. Dua bahala, dua kabilah. 360 bahala, semua kabilah. Dan sebahagian daripada kabilah ni sama ada bawah jajah Rum, bawah jajah Parsi. Bagaimana dua empire besar tu. Bukan setakat kabilah Arab. Maka Abu Lahab kata, sebab tu Abu Lahab marah pada Nabi. Celaka kamu. Percaya mana perkataan kamu, dakwah kamu ni wahai Muhammad, menjejahkan keamanan. Menjejahkan keamanan kami. Jadi bila Nabi kesyat lagu tu kan, mereka nak jauhkan orang daripada dakwah Nabi. Buah besar. Ada buah besar. Itu yang dia cek kedai-kedai kopi kita kata semua gini. Allah Taala turun surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Sebab apa? Saksi mata ada lagi. Orang yang mana umur dia zaman Nabi tu, umur dia 70 tu, dia ada dengan kisah tentera Abraha. Saksi mata tu ada lagi. Sebab Allah Taala mu tak tengok ke? Mu tak tahu ke berkenaan dengan bagaimana Allah Taala buat pada tentera bergajah. Tentera yang paling hebat kan. Kita kata 360 bahala ada di atas Kaabah, bukan bahala Quraisy, hadirin hadirat, ni bahala semua kabilah. Bila raja Abraha bawa tentera dia untuk hancur ke Kaabah ni, hadirin, kalau kita tengok sirah, kita tengok sejarah, tarikh, maka banyak kabilah-kabilah cuba halal. Kabilah-kabilah, mereka tahu Tuhan mereka ada, mereka cuba halal, tapi tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Dan Raja Abraha bagi tahu, aku bukan balas dengan Tuhanmu. Aku tak kena ke tempat tu ya. Tak kena ke tempat tu. Aku bukan nak balas kan. Dia percubaan yang mana mereka cuba nak halal tentera, tak boleh, tak ada kekuatan. Dan mereka begitu yakin bahawa Quraisy tak ada kekuatan. Quraisy mana ada tentera besar? Mereka yakin 100% Kaabah tu akan binasa. Tapi tengok Allah ada bantuan dia, nusrah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat apa yang berlaku tu Allah Taala bagi tahu pada Quraisy. Minta tengok apa yang telah Allah telah pada tentera Abraha, tentera yang begitu kepada pandangan kamu hebat. Allah jadikan usaha mereka tu sia-sia dengan buat lagu mana. Allah Taala letakkan taufan, dan Allah ada tentera yang hebat. Taufan dia ada. Allah Taala ada tentera malaikat sendiri. Allah Subhanahu Taala ada. Kalau kita kata burung helak, ni tidak, Allah Taala guna burung duduk main di Mekah tu. Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu khatatif fi Makkah. Burung yang kecil-kecil yang ada di Mekah tu. Kata bukan ababil, ni bukan nama burung. Ababil ni jamak bagi sekumpulan burung. Burung yang ada di Mekah, burung yang kecil-kecil. Mana Allah Taala nak bagi tahu pada Quraisy bagaimana kehebatan Allah, kudrat Allah untuk hapuskan tentera pada pandangan yang begitu hebat sekali. Tentera bergajah. Kekuatan masa tu tamadun tentera begitu tinggi sekali, tidak mampu pada pandangan dia bagi Quraisy untuk lawan ni. Allah nak tunjuk kudrat untuk hapuskan tentera lagu tu. Allah Taala tak perlu guna singa ke, tak perlu guna buah lelai ke. Allah Taala guna burung yang kecil-kecil. Binasa. Jadi surah tu bila tu orang senyap mulut-mulut ni. Apa takut? Soalan surah tu bagi tahu pada kamu. Apa takut? Apa takut semua dengan Arab mendengar dengan kabilah-kabilah? Kalau masa zaman kamu jahiliah dulu, Allah Taala boleh selamat kamu dengan burung ni. Sekarang ni kalau kamu beriman dengan Allah semua, apa takut? Tapi tengok bila tunggu surah mereka diam lalu kan. Tak nak jawab.
Sebab tu dia punya hujah yang begitu kuat. Sebab tu bila surah tu turun tu pakai senyap lalu. Sebab mereka begitu jelas faham apa maksud Allah SWT. Wa ya alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Surah tu menggambarkan kebesaran Allah, kehebatan Allah sampai hari kiamat. Nak ayat pada kita ni. Itu kisah tu sebagai contoh. Yang orang tidak dapat taat perintah Allah sampai ke hari ini, dia sampai bila-bila, kerana waham yang ada pada dia, kalau laksana perintah Allah SWT, maka keamanan kita terjejah, ekonomi kita terjejah. Ni sampai bila-bila. Maka mereka takut tu bagi Allah SWT, untuk Allah Ta'ala hapuskan mesej mudah. Bila dalam hati kita ada kebesaran Allah. Tapi kalau dalam hati kita tidak ada kebesaran, sama seperti Abu Jahal, sama seperti Abu Lahab. Tengok. Jadi surah tu turun kan, bila kita baca, sebab tu surah tu penuh dengan kehebatan, dengan kebesaran. Bukan cerita saja-saja jadi bahas sejarah cerita. Tidak, surah tu nak ayat kebesaran Allah, supaya kita yang baca Quran ni tenang dengan Allah SWT. Allah kita yang begitu hebat. Jadi ni maksud daurah kita nak buat hari ni. Nak biar kita faham tentang kebesaran Allah, tentang kehebatan Allah, biar kita rasa, supaya kita ada kekuatan dalam apa perkara kita dapat tak perintah Allah SWT. Tambah lagi hari ni, bukan setakat Allah tak bagi kita tentang kutudak dia datangkan contoh-contoh apa yang berlaku pada Nabi Nuh, apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim, apa yang berlaku pada Nabi Musa, apa yang berlaku pada para anbiya, dan apa yang berlaku pada Nabi kita. Kita tengok sirah ni bagi basirah pada kita, bagaimana kita berjaya dalam dunia yang sementara ni, supaya kita dapat selamat di akhirat ni. Bukan ni basirah dia. Dan sebab kita faham, kita buat keputusan. Kita nak jadi lagu mana, kita nak jadi orang Allah. Bila tak jelas tentang perkara, kita akan terkesan dengan keadaan. Hari ni orang tak dapat taat perintah Allah kerana keadaan. Suasana ni bahaya. Dan Allah Ta'ala sendiri bagi tahu. Kerana suasana ni menyebabkan orang kufur dengan Allah. Suasana ni bahaya. Dia selain daripada kejahilan, suasana. Dia orang buat, sebab tu Allah Ta'ala datang ke kisah-kisah para nabi, para rasul ke, apa pun keadaan, apa pun suasana, mereka tak terkesan. Apa nabi kita kalau kita kata ada nabi kita kan, kalau dakwah dia kan, bila Allah Ta'ala nanti jadi nabi, lagu mana nak buat dia? Lagu mana nak buat? Apa situasi di sudut politik di Mekah, lagu mana keadaan dia, gambaran dia. Tuan, di Mekah ni ketika mana Allah Ta'ala utus nabi ni, di Mekah ni, dia sudut struktur pentadbiran dia ni, dia ada Darun Nadwah ni, semua ni pembesar-pembesar Mekah ni, situ keputusan dia buat. Mereka buat keputusan dengan mesyuarat apa-apa pun. Dan siapa dia kepala Darun Nadwah ni? Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah. Ini tokoh-tokoh ni keluarga Nabi belakang. Nabi. Kalau kita nak ikut pandangan kita, bila Nabi dapat wahyu, lagu mana nak buat misalnya, kalau kita, Nabi kena masuk Darun Nadwah dulu, masuk parlimen dulu. Di situ baru buat kecek dulu. Tapi bukan lagu tu dakwah dia bukan dengan dai ni, dia nak ajak orang tak pada Allah Tuhan dia paling hebat sekali, maka dia ada cara sendiri. Dan ni cara seluruh para Nabi, dan ni cara yang kita akan baca. Tengok sirah Nabi SAW, cara tersendiri. Kita tak terlibat dengan cara baik apa dia, barat baik timur baik, tak ada. Kita ada cara sendiri. Bagaimana cara Nabi SAW? Sudah kira Darun ada, kalau ikut cara kita kan, ada Nabi masuk Darun Nadwah dulu, lobby pak darah diri dulu, bukan pak darah kita. Dengan penuh kewarasan dia, pujuk pak darah diri, kecek dulu, belanja minum air dulu, kecek sudut-sudut, pujuk dia gini-gini, bagi perbincangan dia, pujuk dengan kefasihan Nabi, dengan akhlak Nabi, dengan gabung-gabung kita kata kan, dengan tenang belaka, biar pala-pala semua dan luah ni kita kuasai belaka. Mula kita buat gitu kan. Tapi tidak, bukan begitu. Sebab Nabi ni hamba Allah, dai dia kena rasa dia ni sebagai hamba Allah, tuan dia. Betul Allah Ta'ala perkenalkan kita baca surah Al-Alaq. InsyaAllah kita akan mula insyaAllah. Ini sebagai mukaddimah, supaya kita dapat gambar bagaimana kita sama-sama nak tadabbur Quran, nak tadabbur. Jadi tuan-tuan kena tengok, sebaiknya bila mari kan, tengok dulu terjemahan dia, faham dulu, lepas tu tengok lagu mana kita sama-sama muzakarah. Tengok cara bagaimana kita muzakarah kan setiap surah ni. Dengan semudah mungkin dulu. Ni peringkat pertama kita bagi tahu, ni peringkat pertama. Cuma yang membantu kita lebih faham ni hadirin-hadirat, sebab kita tahu surah ni turun keadaan Nabi lagu mana, keadaan para sahabat lagu mana, ini cukup membantu. Ini cukup membantu dan untuk kita buat keputusan bagaimana apa yang dihadapi oleh Nabi sekarang, dan apa yang dihadapi oleh para sahabat. Kemudian surah turun keadaan lagu mana. Jadi bagi basirah, dia kita akan nampak lagu mana sama-sama kita nak buat keputusan.
Sebenarnya kita nak mula dengan Fatihah, tapi rasa nak pukul 11 dalam okey. Dan sebagai mukadimah hari ini kita rasa pada dulu lah. Dan untuk hari ini kita akan mula pula pukul 4 kali, insya-Allah. Pukul 4 sampai pukul 6, insya-Allah. Kemudian lepas malam ni tak ada, maghrib tak ada malam ni. Setiap hari Khamis malam kita tak ada. Dia pagi pun kita tak ada. Kita akan ada pula petang Jumaat. Jadi petang ni ada, kemudian petang esok. Malam ni tak ada. Kita berhenti dulu. Apa yang baik daripada Allah SWT. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.